Dengan itu apabila kita bentuk Malayan Union dan kita bentuk Federation of Malaya, orang Melayu sendiri tidak nak supaya Singapura menyertainya. Kemudian apabila Singapura menyertai Malaysia, Tunku terpaksa keluarkan Singapura daripada Malaysia. Kenapa? Kerana kita tak boleh nak mentadbir sebuah negara yang mana penduduk Melayunya hanya 15%. Sekarang kita akan ada Iskandar Malaysia, tukar nama baru ni. Dah 3 kali tukar nama dah. Oh, yang itu cukup cekap. Boleh tukar lagi. Tukarlah nama. Tetapi apakah akan jadi kepada wilayah ini? Nak diberi galakan supaya pelabur-pelabur daripada Singapura datang ke sini. Mereka kaya. Mereka akan beli tanah-tanah orang Melayu. Dan orang Melayu apabila ditawar harga 10 kali ganda daripada nilai tanah mereka, tak dapat tidak mereka akan jual dan pindah pergi ke pinggir hutan. Mungkin akan masuk hutan langsung. Kenapa? Oh, ditawar harga bermilion-milion. Kami tak pernah tengok 1 milion. Ini nak ditawar 1-2 milion. Jual. Kalau tak jual pun pajak. Akhirnya wilayah ini akan dipenuhi oleh orang Singapura. Dari keturunan apa saya tak tahu. Tentulah Melayu kot daripada Singapura. Singapura ingin membesarkan negerinya supaya penduduknya berjumlah antara 8 juta sehingga 10 juta. Untuk ini mereka membawa masuk penduduk-penduduk daripada tanah besar Cina. Sudah pun ada lebih 500,000 orang ini di Singapura sekarang. Tentulah untuk bekerja, membina dan membangunkan wilayah hadiah kita kepada mereka ini terdiri daripada mereka. Dan akhirnya jumlah orang Melayu Johor di wilayah Iskandar ini hanyalah 15%. Apakah kita masih berkuasa pada ketika itu? Apakah wilayah ini tidak akan menjadi sebahagian daripada Singapura? Kalau dahulu Singapura dijual kerana dianya tidak mempunyai nilai, hari ini kita rela untuk jual sebahagian daripada Malaysia ini kepada Singapura. Itu terpulang kepada kita sendiri. Kita boleh jual. Senang sekali nak dapat duit jual tanah. Bukanlah 1 lori, 2 lori, dah 1 ekar, 2 ekar. Wah, harga cukup tinggi. Kalau masuk dalam Reserve Melayu, harganya turun. Jadi jangan masuk dalam Reserve Melayu. Kalau masuk pun kita boleh jadi bagi pinjam nama kita pun dapat duit banyak juga. Ini yang kita akan buat kepada diri kita sendiri. Kalau satu hari Malaysia ini bukan lagi tanah Melayu, bukan lagi memberi tempat kepada orang Melayu, pada masa itu tak ada guna. Tak ada gunanya kita panggil diri kita tuan. Apa makna tuan? Masa British dahulu kita panggil orang British tuan. Tak ada pun persoalan kenapa tidak panggil Melayu tuan. Sekarang ini menjadi perbincangan hangat di kalangan orang Melayu tentang status tuan mereka. Saya berpendapat, kalau kita kerja sebagai kuli orang dan kita kata kepada orang yang memberi kerja kepada kita itu, awak adalah kuli saya tuan, tapi saya cuci kasut dia. Fikir tengoklah, tuankah kita?
panggil, kalau suka nak panggil Tuan, okey, kita panggil semua kita Tuan. Tuan Mahathir, Tuan, semua Tuan. Tuan Aziz, tapi nama saja Tuan, tapi kita bukan Tuan. Seperti saya katakan tadi, segala-galanya terpulang kepada kita. Nasib kita di tangan kita. Kalau kita bacul, tak berani menentang, bukan penjajah, tetapi orang yang kita pilih ini tak berani menentang. Kalau dikatakan jangan hadir, tak hadir. Orang Selangor tak boleh hadir, Bahasa Tayyip bagi tahu jangan hadir, tak hadirlah kami. Orang Johor ada jugalah yang berani, nampak. Tapi takkanlah jumlah orang Johor banyak ni saja. Saya ingat lebih ramai daripada ini. Berapa ketua bahagian yang hadir?